Struktur bahagian dalam tulang buk Ni semua design berdasarkan permintaan customer. Tengok, kita tengok tong ni 20 inci, tong ni 16 inci. 14 lah. 16. 16, yang tu 20, yang ni pun 16 kembali. Okey. Kita punya transom fully fiber tuan-tuan. Kita punya transom fully fiber, kita punya tulang-tulang semua fiber Yang best dia tuan-tuan, kalau buat bot tu datang melawat. Sebab tu saya kata, kalau bagi mereka yang buat bot, bagi mereka yang tempur bot, apa yang tuan-tuan hendak kena tahu adalah datang sendiri, tengok sendiri dengan mata kepala kita macam mana proses pembuatan bot. Kita hanya kadang-kadang tengok bot tu dah siap, kadang-kadang kita tak tahu macam mana struktur bahagian dalaman tu tau. Penting tuan-tuan sebagai owner pemilik yang keluar modal, kena tahu bahagian dalaman macam mana dia punya, kata orang, produk apa yang dia pakai. Itu tuan-tuan ada hak untuk bertanya.